Arash Allah bergegar sebab dia. Ini adalah kisah tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Beliau merupakan sahabat Nabi dan juga golongan Ansar. Macam kita tahu, Ansar ni terbahagi kepada dua, iaitu Aus dan Khazraj. Dan Sa'ad bin Mu'az ni merupakan ketua bagi kaum Aus ataupun kaum Banu Ashal. Sebelum dia masuk Islam, dia bersumpah akan membunuh sesiapa saja daripada kaum dia yang masuk Islam. Tapi selepas dapat hidayah daripada Allah, dalam masa satu malam, satu kaum dia boleh masuk Islam. Sebenarnya tanpa beliau mustahil bagi Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah. Betapa besarnya sumbangan dia dalam Islam. Ketika dia meninggal disebabkan luka yang terkena pada perang Khandaq, dikatakan dalam hadis Nabi, arash Allah bergegar. Dan ketika sahabat mengusung jenazahnya untuk dimakamkan, sahabat terasa sangat ringan. Nabi cakap, macam mana boleh tak ringan kalau sampai berpuluh ribu malaikat turun untuk usung jenazah dia. Itulah yang dikatakan kisah Sa'ad bin Mu'az. Bayangkan, tanpa kau mustahil bagi Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah, dan engkau menjadi asbab kepada satu kaum kau untuk masuk Islam. Jadi ini menunjukkan sebenar-benar husnul khotimah. Kita mestilah cuba untuk bagi sumbangan sama macam Sa'ad bin Mu'az.